Bila ditimpa musibah termasuk golongan manakah kita? Pertama, golongan yang berkeluh kesah. Golongan paling rugi yang tak redha dengan takdir, mengeluh tanpa henti. Dan Nabi SAW menegaskan bahawa mereka yang meratap dan memukul diri bukan dari golongan baginda. Kedua, golongan yang sabar, yang Allah janjikan pahala tanpa batas dalam surah Az-Zumar ayat 10. Mereka tahan nafsu marah dan hadapi ujian dengan yakin bahawa semuanya ketetapan Allah. Ketiga, golongan yang redha lebih tinggi daripada sabar. Mereka bukan sekadar tahan tapi senang hati menerima takdir sama ada musibah atau nikmat. Nabi SAW bersabda maksudnya, siapa yang redha, Allah redha kepadanya. Dan keempat, golongan yang paling agung iaitu mereka yang bersyukur. Mereka menghimpunkan sabar, redha dan syukur serentak. Mampu tersenyum ketika diuji kerana melihat ujian sebagai tanda cinta Allah. Namun, Allah berfirman dalam surah Saba ayat 13 bahawa sedikit sekali hambanya yang bersyukur. Sebab itu, syukurilah Allah bukan hanya saat menerima nikmat, tapi juga ketika menerima musibah. Ingatlah Allah, nescaya Allah ingat kita. Jemput share, follow, like dan komen tanda setuju.